Mana ada orang baik yang tak ada masa lalu? Mana ada orang jahat yang tak ada masa depan? Semua kita ada peluang, ada masa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Janganlah putus asa. Kita buat dosa banyak, kita buat maksiat banyak. Kadang-kadang kita nak lari pada Tuhan. Kita kata Tuhan tak pandang kita dah. Kita kata Tuhan dah buang kita dah. Allah sentiasa ada dengan kita. Allah dekat dengan kita. Kalaulah kita rasa kita minta doa kat Tuhan, Tuhan tak ampun dah, Tuhan tak terima dah, cuba kita buka Al-Quran. Ada satu ayat Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalaulah hamba-Ku bertanya kepadaku, aku ni di mana, jauh ke dekat, jawab kepada mereka, fa inni qarib, aku ni dekat pada mereka. Bahkan dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, wahai hamba-Ku, lau balagat dhunubuka anan nas-samai, kalaulah kamu ni datang padaku membawa dosa setinggi langit, seluas lautan, summastaghfartani, kamu minta ampun padaku ni, kamu nak minta maaf padaku, ghafartulik, aku pasti akan ampunkan kamu. Wala ubali, aku tak kisah pun. Nampak tak? Allah nak kita. Allah ni masih sayangkan kita. Kalau dia tak sayang, dia biarlah kita hidup dalam kebinasaan. Kalau Tuhan ni tak sayang kita, waktu kita buat maksiat tu, dia terus cabut nyawa kita. Kamu sedar tak Allah Ta'ala sayang kamu? Kamu sedar tak Allah Ta'ala masih lagi beri kasih sayangnya kepada kamu? Apa buktinya? Apa dalilnya? Tu kamu boleh hidup. Kamu boleh lagi menikmati nikmatnya. Boleh nafas lagi? Ada yang tak boleh nafas? Semua insya-Allah yang tengok video ni boleh nafas. Jadi itulah tanda kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Baliklah pada Allah, ingatlah pada Allah, jaga solat, jaga Tuhan yang Tuhan suruh, tinggal Tuhan apa yang larang. Kita semua tak baik, kita semua ada kekurangan, ada dosa. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita semua masih ada peluang selagi mana pintu taubat tak tertutup.